Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya Aufadi. So yang mana baru masuk video ni, jangan lupa like, subscribe dan komen dekat bawah video apa pula korang nak saya buat lepas ni. Dan jangan lupa tekan loceng dekat sebelah subscribe tu. Dan hari ni kita orang akan react video jump scare. Dia macam jump scare tu macam video terkejut dan macam video tu seram sikit. So tanpa membuang masa, jom kita masuk. Okay, sekarang ni kita dah masuk video tu. So korang jangan takut Kita tengok ni dari video TikTok. Okay, bismillah. Uish, macam mana main? Macam mana hantu tu boleh dalam peti? Dia tanda je. Tak, kunti keluar dari kulkas. Lah, dah jam sikit pun. Dah benda dia pasang. Dia pandai tak ya? Kau nak pasang? Oh, weh, seram sangat. Wah, Oh, laba-laba je. nampak je. Apa ni? Sensitive content. Adakah video ni seram sangat? Jom kita cuba tengok. Weh, anjing tu tengah gonggong dekat siapa? Patutlah sensitive content. Seram gila. Kalau tak ada jauh. Alamak. Ni pun sensitive content. Belak. Okay, kita tengok je lah. Seram. Dia tak seram kalau kita dah tahu. Okay, ni lagu. Sensitif. Lagi sekali. Okay, tak apa, kita lanjutkan. Orang solat tu. Seram lah gelap-gelap ni. Ni aku takut ni kalau orang solat ni. Aku rasa setan solat. Sekejap. Sedikit dekat. Dah. Ada lagi. Kita dah habis. Tak ya. Aku tak suka. Blur, aku tak nampak. Blur tadi, blur. Tak seram sangat. Sensitive content ni. Dia tak boleh benda sudah. Pelingkul lah enak nih guys. Anak kecil dia 15 tahun jangan. Bang. Loh. Bang. Woi. Afif terjatuh. So video ni tadi seram. So jom kita next ke video lain. Seram weh. Cantik. Benda Kelakar. Sensitif. Ni dah tadi dah. dah. So I just saw something moving in my refrigerator that shouldn't be. Hold on, there it is. So it's moving right there. I seen it. Hold on. You know what it might be? It might just be like one of these kind of just shifted and moved. I could have swore I saw something moving. Apa yang jam sikit? Yeah, no, I don't see anything. Tak seram sangat pun jam sikit je. What was that?
I just saw something moving in my refrigerator. Aku macam tu. Asal tak suara? Rosak kot. Tak seram lah. Okay. Seram. Janice. Ni AI ni tapi seram. Aku macam tengok lagi. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200. Are you okay? Oh ni seram aku rasa. Aku macam ni tak seram. Ni apa ni? Tak boleh ada video ni. Dah, tak payah. Dah lah weh. Sampai sini je. Sampai sini je lah video kita kali ni. Takut lah. Okay, bye. Assalamualaikum.